40 each. And today I'm gonna show you the biggest brownies I've ever baked. Look at this. Okay, you're not gonna look. Dia macam besar tapi. Let me bawa keluar. It's actually I kena lipat sikit dia punya tu kat tepi sebab tak muat my oven. Oh my god, it's nice. But it's so big. Like I akan bawa ni sebab hari ni we're gonna go to a water park dengan my nieces and nephews. Takkan potong. I hope cukup. It smells so good. Satu rumah ni bau chocolate. So total of this we almost use 1 kilo of chocolate coin. Bau dia sedap. Look at this. I dah siap potong. And I'm not sure lah kalau you guys nampak ke tak, but it's full of chocolate chips tau atas ni. Cuma dia tak nampak cause it's berkedut. Sebab tu lah dia tak berkedut sepenuhnya. Cause it has like, ni banyak chocolate chips. Bye. Sejuk ke? Ali sejuk ke? Janganlah sini, cakap hai, cakap hai. Hai dekat kamera. Tering. Mas. Bye. Cakap hai. Buat video. Agak buat video. Hai, cakap hai. Sangat tenang di tidur. Semua panas sini. Ready? Mariam. Ini sebut this is the one yang berjaya masuk. Yang ni yang nampak sedap ni. Sedap tak tu? Sedap ke? Sedap ni. Roti dengan jelly. Tada! Water chocolate. 1, 2, 3. Next. Tada! Wow, dia nak cheese. Jatuh paling lapar tu. Peace. Ali. Ali malu ke? Saya dengan Afi tengok benda berilmiah bagus. Kita tengah tunggu next wave video session. And dah lapar. Jadi kita akan check. Kita ada 6 bilik. Basically 4 bilik 2 je. Kak Luar Atika pun here. Baru datang dari Kerteh kan? Kelantan. Wow. Jauh drive. Bangga tengah rehat. Kanga tengah membaca.
Tak penat ke semua ni? Tak penat ke? Tak lapar ke? Oi, Api dah makan. Sedap tak tu? Yang tu paling lapar tu. 2 bungkus tadi dah makan. Sayang, tengok aiskrim. Aiskrim Milo. We are done. Ni ada pula kiriman aiskrim. Now kita nak eat. And malam nanti kita nak buat another activity. Oh, we gonna eat brownies. Tapi maybe benda berat dulu kot sebab lapar. Mak lagi ke? Bolehlah belakang ni. Hai semua. Memang charter bagi. Ramai. Best ke semua? Lapar tak? Lapar. Thank you. Wow, yang tu dah makan awal. Wow. Look at everyone kena naik buggy because it's too far. Mama ya, Ma. Kita orang kena charter private buggy rasanya. First 2 rooms. 2058 6009. So kita meninggalkan geng-geng. Alang jangan lupa solat, Bye-bye. Bye-bye. Betul lah Mek punya floating villa Mek. Tak silap dia ada indoor pool. So, ya. Assalamualaikum. Wow. So amazing. So wangi, love. Best dia privacy. Hello monkey. Yes. That is the family villa. Now we are going to find the dorms. Sebab dia kata dorm dekat belakang ni. Hujung belakang. Dorm belakang sekali. This is the dorm area kot. Actually kat sana mungkin. Ke kat atas? Damn! I didn't know. The dorm. Let's go. Let's go! Tak bunyi pun. Hello! Siapa dah wangi? Saya. Wow! Kids semua dah wangi. Yang besar semua tengah solat. Mana korang letak slipper? Kita check. Okay, Afi Nurani. Oh, yelah kan sebab korang kena solat. Okay. Toilet. Dia tak boleh turun. Saya kena hantar report untuk parents korang tengok macam mana senior. This is dorm 8, 8 orang. Ada dua bathroom kan? Sama ke bathroom dia? Kan ni toilet, ni shower. Oh, sama. Okay, good. Ini basuh. Yang ni basuh. Faham? Basuh. Oh, faham. Mana korang punya? Okay, tunjuk katil. Mana katil? Okey, tu. Yang ni ada punya. Yang tu abang Mak lah. Yang ni kita. Oh, yang ni. Oh, okay. Yang ni kita orang. Yang ni kita orang punya. Okay, yang tu korang punya lagi? Bukan. Yang ni tak lawan. Wow, bestnya bilik korang. Ya. Bilik Cik Yung mana? Bilik Cik Yung lagi best. Ada pool kat dalam. Ya, ada pool kat dalam. Pool kat dalam. Kat timur. Okay tahu sangkut kat situ. Okay, bagus. Muat kan? Tangkut masing-masing. Siapa katil atas, sangkut yang atas tu. Siapa katil bawah, sangkut yang bawah. Okay, I tengok Muaz. Okay. Bagus. Cakap terima kasih abang. Cakap terima kasih abang. Malu pula. Nak tengok? Wow. Ni towel tak cantik pun Sidai. Sidai lelok. Kan dah big boy. Okay, bawa balik. Wow, smart TV dia dah on. Siapa dah wangi angkat tangan? Saya. Siapa lapar angkat tangan? Saya. Nak makan brownies tak? Dulu. Jom. Saya bawa. Jom. Mana? Kat depan sana? Jauhnya bagi parking. Yelah tu. Okay, tunjuk. Jalan.
Okey, okey. Jangan lari, Cik Yung tak lara dah nak lari. Oh, kat sini. Okey. Okey, pusing kiri. Dia tak ada korang di sini. Okey, so korang datanglah. Pusing kiri. Okey, ni straight je. Cantiknya sunset. Pandai sini, pandai. Panggil nenek. Masuk. Assalamualaikum. Bagi salam tak? Oh, mandi kolam. I would literally so big. And I would love to stay here though. Brownies. Sedap tak? Brownies tu besar sangat. Cuba tunjuk tangan. Ding. Cuba rate berapa per 10? 10? 100? Wow. Okay, makan. Okay, diorang tengah makan brownies by the way. Kita nak susun snack. Makan please. Ini ada. Ni, nak. Wah, ada susu BBQ. Sama. Dia dengan ayam. I like this. Okay, you like this. Apa, sama mami? I know, I like this. I like this. Super ring. Hey, I like this. I like this. Wow, there's a lot. I Rice like pepper. this. Wow. I like this. Wow. Ambil ayam itu. Okay, 1, 2, 3. Tak, brownies. Sedap. This is the current situation. Habis already. Additional things. Ya Allah, apa ni? Tak penat lagi ke? Menunggu KFC semuanya. Apa tu? Nanti rumah buat datang. Oh, KFC on the way. Kecewa. Oh, ada ais. Oh, love. Ayam. Bekas ada lagi ni. Okay, beratur ambil ayam. Ada air tak? Station air. Itu ayam. Ini tak siap. Apa Kak Pomi? Jap. Mana Orang Pomi? paling penting sekali yang uruskan bilik, uruskan bayaran. Cik Yung. Cik Yung. Cakap apa Kak Cik Yung? Orang yang paling penting. Buat slide yang uruskan semua dia. Dia. Abi tak buat apa pun. Tempat Abi lah yang swipe kat bunyi kecil-kecil tu. Terima kasih. Terima kasih Pote. Terima kasih dekat Pote sponsor kita. 1, 2, 3. Terima kasih Pote. Terima kasih Kak Pote pilih tempat ni. Terima kasih Pote. 1, 2, 3. Kita jalan kaki je, kita dekat je, jom. Adik-adik, all girls and all boys. Weh, dia pastikan dia bawa balik brownies dia tu. Orang punya. Sedap tak? Dah rasa belum? Dah. Sedap. Ada tadi. Macam balik kampung. Oh iya ke? Sorry. Kunci dengan Cik Yung. Tas je sayang. Tas betul buka. Oi, jakun ni. Nampak limangan. Kocok. Ayam duduk mana? Cik Yung di sini. Hati nak tengok pilih Cik Yung tu, jom. Wanginya. Wow, luas lah korang punya depan ni. Sebab tak ada benda. Dia macam suspicious sikit. Dia macam kasta rendah sikit. Oh, dah dinding lah. Tak, dia orang punya tingkap pun kalau buka langsir memang nampak terus solat. Handsome boy, Ali. Tak. Tengok update.
Bansi macam lebih kepada nak join dia. Apa? Ambil gambar? Panjang Angah. Angah tu. Tu Kak Angah. Aduh, comelnya. Ya. Itu dah lah stok kita pakai iPad pula tu. Stok kita pakai iPad korang. Stok depan korang. I tertinggal baju dekat bilik villa. So, I kena pergi ambil. Malam pasal sumpah 6:30. Tapi ya Allah sangat tenang punya. I suka dia punya walkway. Cantik. And dia punya kat sini. Cause dia macam atas bukit sikit. Yay, got my baju. Now kita nak kena bersiap sebab kita nak kena pergi breakfast by 7. Kita nak cepat, jadi kita buat ambil tukar baju kat luar ni. Weh, fully covered. Memang bagus. Morning everyone. Morning. So kita nak pergi mana? Breakfast dulu dah. Breakfast, lepas tu kita pergi main paintball, lepas tu kita pergi safari playground. Wow, memang excited semua. Macam mana tidur, kantuk ke? Best. Best lah. Biasalah. Kita borak sampai malam. Okay, so sebabkan bagi tak lalu-lalu kat sini, so I ajak dia orang jalan sampai bawah sana. Kita orang paling atas. Korang okey ke jalan? Okey je. Hei, comel lah dia orang ni. Okay, korang nak makan apa ni breakfast? Tengoklah dah. Selalu korang makan apa? Makan. Biasalah makan apa-apa. Otak semua masih tak function. Suka sangat pagi ni, lighting cantik. Tak ada orang. Macam resort ni kita yang punya. Tu base camp. Kita nak pergi situ. Bawah tu, sekejap lagi. Kita nak pergi situ main paintball. Wah, dah nampak dah dari atas ni. Okay. Dan dah sampai kita jumpa pagi untuk pergi breakfast. Tapi at least kita tak sesat. Wow, the first thing yang korang pergi is dessert. Kita tengok doktor kita makan apa. Nasi lemak. Ya Allah, korang nasi lemak. Doktor makan pagi-pagi. Okay, sekarang kita tengah breakfast. Apa korang makan? Apa tu? Serius. Wow. Kita makan besok. Miso. Kacau sup. Oi, dia orang geng ni, dia orang geng. Siapa makan apa? Dan ni ada kacau sup dengan bawang goreng. Oh, ada fish cake. Nampak sedap. This is Cik Yung punya. Kita makan dengan serius. Sangat English breakfast. Kak dia makan apa? Nasi lemak. Dapat guys. Ali makan apa? Wah! Nak pergi mana? Nak pergi mana? Ambil air. Ni air guava. Minum ke? Mau rasa juga minum? Minum? Okay, rasa rasa. Ni air guava. Okay, cuba rasa, Ada nasi lemak warna kuning. Nak rasa tak? Rasa. Lemak warna kuning. Nasi lemak. Sedap. Ni, Zubair nak rasa. Nak rasa. Alah, orange dah. Sedap? Okey. Aku makan apa? Asnah botol. Asnah galah. Oh, Korang tidak kau apa semalam? amat tidak awal. Ya ke tu? Depan api dia jawab tidak awal. Abang makan apa? Nasi lemak juga. Wow, makan nasi lemak dengan sausage. Back to back nombor 2. Dia dah bukan Melayu dah kan? Hati makan apa? Mana? Hati tak habis. Magic dia pernah. Hati tak habis. Semua makan nasi lemak. Dah kenyang kan? Dah. Sedap tu. Croissant dia. Kan? Suruh tu. Apa dia bagi dah? Bagi dah nak berasa ni. Pergi suruh dia hantar terus lah. Hantar terus mana? Aduh. Hantar terus lobby. Nak ambil kasut kan? Hantar terus kereta.
First pagi pergi base camp dulu untuk main paintball. So, Cik Im dengan Discover Celkan buku dia orang. Kita nak main? Orang bukan dah makan ke? Okay, guys. Hello, yeah. Tu dia orang. Okey, antara Pok Mi kan T1 siapa? T1. Pok Mi tim 2. Saya tim berapa? Saya tim 1. Amar dengan Afi tim lain kan? Tak ada, orang ni ada. Boo. Adik tim kita. Apa, nanti kita orang jatuhkan orang. Kak Adi tim kita. Saya nak join. Saya pun. Sama je. Dengan Banti. Banti boleh main ke ni? Boleh main. Ali. Ali ni kamera Umi. Ali ni kamera Umi Ali. Cakap hai. Dia dah cakap lah, dia dah pandang. Kak Aja tim siapa? Tim 1. Oh, yeay. Kita dengan Kak Aja. Kamu ni tim 1 ke? Yeay. Sorry, Hafsah Hamdah tim mana? Tim 2. Woi, tapi bahaya dia orang ni. Paling banyak energi. Kita tunggu Aisyah dengan Mariam untuk sampai dan kita akan main archery tag. Cepat. Tim 2 sana, tim 1 sini. Yang ni tim 2 Maya kat sini. Ni tim 1. Yes! Apa kita punya motor? Oi, tim 1 punya tim captain macam semangat. Tim 2 very chill Very chill je. Bos dia duduk belakang. Operasi. Oi. Tim A. Ui, yang tu dah ready. Oi. Come on, PSB! Come on. Tak perasan. Kacang, angkat depan ah! Jangan mati! Cepat. Jaga ni! Umi! Kacang, ke depan! Kacang! Umar datang! Go! Kacang lari! Kacang! Tembak! Kacang depan lagi! Okey, kacang! Kejar dia! Putus hati! Clean sweep. Okey! Wipe out. Oh, Ada sempat lagi satu lagi game. Sempat. Okey, satu lagi game penentu. Seri ke menang? Ya. Umar datang kalau bom. Aduh. Abang kat atas naik pun. Okey. Tentang korang kaki laju. Apa kita guna kehebatan mortar snipe. Mortar. Puan kita tak tempat-tempat sniper, siap lah. Diorang kaki laju. Lagi satu game. Hamna Hafsah ingat kan senjata rahsia kita? Semuanya. Bukan, tu ada teknik. Ada rahsia. Oh, Maya dengan Aisyah. Rahsia yang Maya ha. Cepat kita punya. Maya dengan Tembak Aisyah. Umi tadi, Umi. Bukan. Amna. Ada kena bagi tembak. Kena mana? Sama Sarah. Relax di belakang. Baik satu. Masa bom dia keluar. Semua ada kocok-kocok. Kuat. Cepat kita punya strategi baru. Okay, Afi tembak kena kaki belakang nak lari. Parah dia tembak. Aduh. Abang tembak kaki dia sikit. Tak masalah. Dia orang tak tiga-tiga tau. Kakak baru dapat gol. Mana cik boy putus. Boy putus. Kesian katil memang hebat. Tembak tapi tak kena lah. Kata nak buat gila kata elok. Camp best tu. Masuk Sebelah yang ni. Kiri kanan ada orang. Kita tak boleh lari. Kata elak macam 5 lah. Kata matikan 2 orang. Dia elak 5 arrow bila nampak.
Dia punya partner boh dia putus. Sorry guys. Oh, tak apa. Okay, tepat pukul 10 skor kita Abante punya team 2, Abang Ngah punya team 2. So Seria. Yes. Thank you Bote. Thank you, Bote. Terima ya. Tapi berapa lah kan semua? Ya. Macam kena mandi lagi sekali. Itu terjadi. Apa terjadi ni Kak Ngah? Apa terjadi Amah? Tak tahu apa sampai. Spek mata Ati. Dia jatuh. Mana Ati? Dia jatuh. Ati. Ati tu. Ni hati. Macam mana Ati? Abante. Dia orang kata dia nak datang je lagi. Ati mana? Siapa yang baling tak kena kat sofa termasuk dalam air? Ati. Kak Abi dia tengah. Terus bagi. Ha, betul ke? Betul ke? Betul. Wah! Masuk kat tandas tadi. Kat tandas. Kak Singki sayang. Tengok Abante balik. Bye Ali. Malu. Cuba nak menghidupkan TV. Tapi sebenarnya TV ni hidup je semalam. Yelah tu, tersengit-sengit lah tekan remote. Macam ni hidupkan. Hebat Abang Ngah. Bijak. Hai sini semua. Oh bye. Dah tak nak main dah. Allah. Oh, very tired but very fulfilling. Okay, now I dah siap tukar baju and then the girls tengah bersiap and then another 2 girls tengah bersiap kat villa. So I bawa baju Maya dengan Myra. So Maya dengan Myra main kolam dekat villa. Ni lagi girls yang lain tengah siap dekat bilik. Mariam dengan Aisyah. So dah senang sebab girls tak ramai. So senang je I jaga girls. Wah, semua tengah relax tengok TV. Penat ke? Tengok ni. Ada gaya semua. Semua tengah tunggu. Banyak barang tu. Oh ni rumah dia. Siapa lagi kat bilik semua dah kosong dah lelaki? Okay, cik pergi villa dulu. Bye. Kita nak pergi check Maya dengan Mara. Dah siap ke belum? Dia orang tunggu kat sana. Saya siap. Balik. Bye bye. Bye. Kita orang order spesifik baju untuk pergi room. Seronok ke ni, Said? Muka apa? Muka Amal dah tak ada energi. Terpaksa tak tidur. The kids. Sama Barang. okey, sama. Cepat. Kena kiss je nak balik dah. Kiss. Bye bye Ali. Ali bye bye sini. Bye bye. Ali bye bye. Bye bye Ali.